je. Ni sebenarnya ni router. Ni sesuai untuk rumah lah, untuk rumah ataupun office kecil-kecil. Ni router GrandStream, tapi dia built in dia punya IPv6 dalam tu. So tak perlu beli IPv6 lain. So consider dapat terus. Ni router. Kau tengok sini, kita tengok sini sekejap. Saya tengok sini. Dekat sini kejap. Kejap saya tunjuk. Nampak tak dekat sini ada VPN pun ada. Ni saya tengah login ni. Saya tengah login kepada IPv6 ni. Ada IPVPN boleh buat, TP-TP boleh buat, IPsec boleh buat, LTP boleh buat, semua dia boleh buat. Actually dia router tapi dia built in kan IPv6 dalam ni. Mungkin untuk small punya enterprise ataupun Soho punya type lah kan. Dia ada model besar. GrandStream ni agak famous. Tu cakap GrandStream ni dia dah lama dah. Tu cakap GrandStream ni dia dah lama dah sebenarnya. Ni tengok ni saya punya ni ATA GrandStream ATA. Ni dah dalam tahun 2000, saya rasa 2007-2008 ni hardware ni yang saya masih simpan ni.